Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Aminul Hakim bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi 23 Jun 2025. Kami buka tirai buletin dengan rangkuman berita sukan sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Kejohanan mini sempena Kem Bakat Kebangsaan Sukan Menembak 2025 menyaksikan aksi sengit dalam pusingan akhir 24 tembakan bagi 4 kategori utama pada 14 Jun di Lapang Sasar Menembak Cemor, Perak. Dalam kategori 10 meter air rifle lelaki, tempat pertama dimenangi oleh Wong Meng Wei dari Sabah, diikuti oleh Cyprus Ethan Neo dari Sarawak dan Muhammad Farhan Muhammad Fadli dari Perlis. Bagi kategori wanita, juara milik Saidatul Awatif Badarudin dari Perak, manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing disandang oleh Efiana Zara Ahmad Nasruddin dari Selangor dan Nur Faizatul Ain Abdullah dari Pahang. Sementara itu, Nik Adam Ishraf dari Johor muncul juara acara 10 meter air pistol lelaki, manakala Nur Hanis Syahirah dari Kedah mengungguli kategori wanita. Penganjuran kem selama 5 hari yang diadakan sejak 10 Jun lalu berjaya mengumpul barisan atlet dan jurulatih terbaik dari seluruh negara dalam usaha menyatukan pendekatan latihan kebangsaan. Festival Angkat Berat Asia Tenggara 2025 yang berlangsung dari 12 hingga 16 Jun di Singapura menyaksikan kontingen negara mencipta kejayaan membanggakan apabila membawa pulang 1 emas, 3 perak dan 2 gangsa. Atlet wanita negara Siti Akilah Farhana menyerlah dalam kategori 77 kg apabila berjaya mengangkat 95 kg dalam acara snatch dan 123 kg dalam clean and jerk, menjadikan jumlah keseluruhan 218 kg sekaligus menyumbang pingat emas buat Malaysia. Turut menyinar Muhammad Syahmi yang meraih pingat perak dalam kategori 88 kg lelaki dengan angkatan keseluruhan 338 kg. Muhammad Amin Hakimi turut tidak mengecewakan apabila menyumbang pingat perak dalam kategori 65 kg lelaki menerusi jumlah angkatan keseluruhan 265 kg. Manakala Irene Jane melengkapkan koleksi pingat perak negara dengan cemerlang apabila mencatat angkatan keseluruhan 150 kg dalam kategori 48 kg wanita. Sementara Nurul Syasha menyumbang pingat gangsa dalam kategori 63 kg wanita, manakala Alia Adani Johari meraih tempat ketiga bagi kategori 58 kg wanita. Malaysia sekali lagi membuktikan keupayaannya di pentas antarabangsa apabila 2 atlet para olahraga negara berjaya meraih pingat di Grand Prix Para Olahraga Dunia 2025 yang berlangsung di Tunisia dari 12 hingga 19 Jun. Antara pencapaian membanggakan adalah menerusi Muhammad Rizwan Muhammad Puzi yang memenangi pingat perak dalam acara 100 meter T36 menewaskan 7 pelari lain selepas hanya 2 bulan menjalani latihan susulan rehabilitasi kecederaan hamstring. Turut mencuri tumpuan atlet pelapis kebangsaan Muhammad Nur Helmi Muhammad Rabi yang meraih pingat gangsa dalam acara 100 meter T12. Nur Helmi berentap bersama 8 atlet lain menamatkan larian dengan catatan masa 11.39 saat, menyamai rekod peribadi terbaiknya yang dicatat sewaktu meraih pingat emas di kejohanan Grand Prix Dunia di Maghribi April lalu. Ekosistem pembangunan sukan negara bakal diperkasakan menerusi penyelarasan 20 sukan teras berprestasi tinggi bersama pemegang taruh Majlis Sukan Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Persatuan Sukan Kebangsaan. Ini adalah susulan kelulusan senarai sukan teras oleh Jawatan Kuasa Kabinet Pembangunan Sukan pada 14 April lalu. Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin berkata, penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan wujudnya kesinambungan dan laluan kerjaya atlet yang jelas bermula dari peringkat sekolah rendah ke institusi pengajian tinggi sehinggalah ke peringkat elit di bawah MSN. MSN melaksanakan 20 sukan tu termasuk sukan sekalian. Pihak KPT, KPM juga akan melaksanakan 20 sukan tu berdasarkan kepada kelulusan peringkat mereka masing-masing lah. Yang itu paling utama. Meaning that semua agensi akan melaksanakan 20 sukan teras tu di peringkat agensi masing-masing. Keduanya tentang pelaksanaan program latihan. KPM dan KPT ada mempunyai program latihan masing-masing.
Dan mereka juga akan melaksanakan program latihan itu mengikut senarai sukan yang telah ditetapkan. Inisiatif yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri itu turut menyaksikan penambahan 2 sukan baharu dalam senarai sukan teras, iaitu e-sukan dan pingpong. Perkara sama turut dipersetujui Timbalan Setiausaha Bahagian, Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik KPT, Dr. Hanafiah Ayub dan Ketua Penolong Pengarah Sektor Kokurikulum dan Kesenian KPM, Nur Hamimi Othman, yang menyambut baik usaha penyelarasan di semua peringkat sebagai langkah memperkemas pelaksanaan program pembangunan atlet negara. Jadi that's why bagusnya bila kita tubuh macam ni, di peringkat negara kita ada penyelarasan yang lebih konsisten. Sebab pemetaan sukan tu maknanya dengan sumber yang kita ada, kita sejajarkan dengan agenda negara. Itu yang saya rasa bagusnya kita dapat bersama-sama lah. Kita akan kerjasama dengan MSN dengan KPT dari segi untuk melahirkan atlet negara lah. Sebab kita tahu bahawa KPM adalah basic kepada semua. Asas dalam untuk melahirkan atlet. Segala atlet ni bermula daripada sekolah. Kerajaan pada 14 April lalu menetapkan 20 jenis sukan teras prestasi tinggi sebagai langkah strategik untuk memperkukuh pembangunan sukan negara secara lebih cekap, sistematik dan berfokus. Beralih ke perkembangan Sukan C, Majlis Sukan Negara sedang dalam proses akhir menalepasti senarai atlet yang akan membawa cabaran negara ke Sukan C 2025 Thailand Disember depan. Senarai tersebut dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya September ini dengan proses pemilihan atlet kini sudah memasuki fasa akhir. Menurut Ketua Pengarah MSN Jeffrey Ngadirin, senarai panjang atlet sedang dilakukan ketika ini dan akan dikeluarkan pada penghujung Julai ini. Beliau berkata demikian selepas satu mesyuarat penyelarasan bersama Majlis Olimpik Malaysia dan Institut Sukan Negara yang diadakan 2 minggu lalu. Kita ada 50 sukan akan dipertandingkan, hanya 2 sukan yang tidak akan disertai. So ada 48 sukan, saya rasa dalam dibukan 600 ke 700 orang. Dalam pada itu, beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap beberapa sukan yang sebelum ini dianggap merudum, seperti renang yang kini telah melalui fasa transformasi besar. Untuk renang, kita dah banyak melakukan transformasi perseroan semula program dengan pelantikan pegawai technical delegate yang baru, technical director yang baru, Megan. Kita dah lantik high performance coach daripada Sweden. Kita dah lantik seorang lagi coach pelapis daripada luar negara juga. Jadi renang telah melalui proses transformasi tersebut. Manakala bagi sukan olahraga, perbincangan lanjut akan diadakan bersama Presiden Persatuan yang baharu bagi merangka hala tuju dan persiapan rapi menjelang Tamasya Dui tahunan itu. Sukan C 2025 dijangka berlangsung di Bangkok, Chonburi dan Songkhla dari 9 hingga 20 Disember depan. Buletin MSN berehat seketika dan kembali untuk paparan sukan lebih menarik selepas ini. Jangan ke mana-mana. Kalau ikut naratif lah, mudah betul dia wakil Malaysia. Saya pun macam pelik lah kan. Yang saya cakap, saya first game saya pergi game kat Sedang tu. Masa tu coach Malaysia tu ada tengok Rashidi. Lepas tu masa tu ada kejohanan dekat Songkhla. Dia macam jemputan je. Jemputan. Dia bukannya kira dia terus jadi squad tau. Dia panggil je budak luar nak main kan. Sebab masa tu ramai budak Malaysia tak ada perpasan. Tak silap saya. Lepas tu saya pergi. Mula saya tolak. Sebab saya ingat ni game besar. Cakap saya baru lagi main. Kat situ lah saya start kenal dengan senior-senior Malaysia ni. Hai, saya Haziq Hairul Nizam, atlet sepak takraw negara. Jangan lupa saksikan saya dalam Sembang Sukan hanya di saluran YouTube MSN dan Sukan TV RTM.
Bertemu kembali. Kita teruskan dengan perkembangan sukan olahraga. Buat persediaan sebelum larian. Ikut petua ayah. Mungkin itu adalah salah satu faktor yang membolehkan pelari 800 meter negara Wan Muhammad Fazri Wan Zahari mencipta kejutan di pentas Asia apabila hampir meleburkan rekod kebangsaan selama 4 dekad. Menerusi catatan masa peribadi terbaik 1 minit 47.64 saat di Kejohanan Olahraga Asia 2025 yang berlangsung di Gumi, Korea Selatan pada Mei lalu. Masa larian yang dicipta hanya 0.27 saat di belakang rekod legenda olahraga negara B. Rajkumar yang dipegang sejak tahun 1984 sekaligus menjadikan Fazri sebagai pelari kedua terpantas dalam sejarah acara 800 meter Malaysia. Menurut Fazri, beliau dan jurulatih tidak meletakkan sasaran yang terlalu tinggi. Sebaliknya, hanya menyasarkan untuk memperbaiki rekod peribadi terdahulu iaitu 1 minit 50 saat. Namun, faktor persaingan sengit di pentas Asia dan persiapan rapi menjadi pemangkin kejayaan luar jangka tersebut. Personal best saya sebelum ni 1 minit 50 dan sasaran kami di Korea hari tu cuba untuk membuat bawah 1 minit 50 iaitu 1.49 pun dah kira okey. Tapi catatan masa yang saya dilakukan waktu di Korea hari tu adalah tak sangka jauh lebih baik, 1 minit 47. Itu saya kira sebagai satu bonus. Sebelum larian tu sendiri saya ada membuat beberapa persiapan yang rapi daripada coach saya dan saya sendiri. Dan satu amalan yang saya tak biasa buat daripada kejohanan tu adalah saya cuba ambil kurma 3 biji sebelum kejohanan. Itu adalah nasihat daripada ayah saya. Dengan catatan tersebut, Fazri kini berada di ranking pertama Asia Tenggara dalam acara 800 meter mengatasi pencabar terdekat dari Filipina dan Singapura. Berlatih di bawah jurulatih Muhammad Jironi Ridwan, Fazri dijadual terus membawa cabaran negara ke Sukan Universiti Dunia di Jerman pada 21 Julai ini dengan sasaran utama untuk memecahkan rekod kebangsaan yang semakin hampir dikejarnya. Next competition saya akan menyertai Kejohanan Universiti Dunia di Germany pada 21 hari bulan Julai nanti. Dengan catatan masa yang lebih baik, insya-Allah ada juga target untuk nak memecahkan rekod kebangsaan yang sudah begitu lama. Jadi persiapan saya dengan coach sekarang adalah lebih rapi dan lebih spesifik memadamkan catatan masa yang di Korea hari itu pun sudah hampir memecahkan rekod. Jadi saya cuba untuk lakukan yang terbaik di sana. Dalam pada itu, Fazri turut menyatakan bahawa pingat emas di Sukan C sememangnya menjadi impiannya, namun tidak memandang rendah keupayaan pencabar dari negara ASEAN yang lain. Apa yang saya dan coach boleh praktikkan sekarang adalah lebihkan kepada tactical race dan speed, terutama dari segi last 200 meter, sebab kebiasaannya kalau acara 800 meter ni dia lebih kepada tactical. Dalam last 200 meter semua akan cuba menunjukkan dia punya full effort. Jadi saya dan coach akan cuba memperbaiki dari segi itulah, dari segi speed. Bintang baharu sukan angkat berat negara, Irene Jane Henry, mencuri tumpuan apabila meraih pingat perak di Kejohanan Singapore Weightlifting Festival 2025 yang berlangsung dari 12 hingga 16 Jun yang lalu. Mewakili negara dalam kategori wanita 48 kg, atlet kelahiran Sabah ini berjaya melakukan angkatan snatch 70 kg dan clean and jerk 80 kg, menjadikan jumlah angkatan keseluruhan 150 kg. Irene Jane Henry yang berkecimpung dalam sukan angkat berat sejak tahun 2017 mula mencuri perhatian selepas meraih pingat emas dalam kategori 45 kg pada Kejohanan Angkat Berat Kebangsaan 2024 di Segamat Johor. Dia yang mencatat angkatan 72 kg dalam acara clean and jerk berjaya mencipta rekod kebangsaan baharu menerusi angkatan snatch seberat 60 kg. Kejayaan itu disusuli dengan pingat perak di Tamasya Sukma Sarawak 2024 melayakkan Irene diserap ke program pelapis kebangsaan bermula tahun ini.
Ketika ditemu bual oleh Buletin MSN, Irene menyatakan apabila sudah bergelar atlet kebangsaan, sudah semestinya dia menyimpan impian besar untuk memenangi pingat di Sukan C dan seterusnya mencipta rekod kebangsaan buat negara. Saya berharap untuk mendapatkan pingat di SEA Games dan dapat membuat rekod kebangsaan untuk Malaysia. Hobi saya suka menyanyi. Kalau makanan kegemaran, nasi panas dengan tuhau. Irene yang kini bersiap sedia menghadapi kejohanan remaja Asia di Kazakhstan pada Julai 2025 meletakkan sasaran untuk memecahkan rekod peribadi dan terus mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Sebagai seorang yang masih baharu dalam program MSN, banyak pengalaman yang perlu ditimba atlet berusia 20 tahun asal Tambunan, Sabah ini, tetapi dia juga mempunyai cara tersendiri untuk kekal fokus semasa pertandingan. Rahsia di sebalik kemenangan saya selalu dengar muzik lah. Sebelum tu memang banyak dengar cakap coach dan fokus pada game yang, terutama game saya yang besar. Nasihat saya kepada semua, jangan give up, teruskan berlatih dan jaga disiplin dalam sukan. Selamat maju jaya Irene Jane Henry. Semoga terus cemerlang membina cita-cita demi mengharumkan nama Malaysia. Laporan tadi mengakhiri buletin kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan rangkuman aktiviti MSN sepanjang minggu ini. Sekian. Sehingga kita bertemu lagi di edisi akan datang. Seramai 55 atlet remaja dari seluruh negara telah berkampung di Stadium Tengku Muhammad Ismail bagi menyertai kem pemilihan kumpulan atlet terbaik sukan olahraga program pembangunan sukan Olimpik. Program selama 3 hari yang bermula pada 13 hingga 15 Jun bertujuan menilai potensi sebenar atlet menerusi pendekatan berasaskan sains sukan, merangkumi aspek fisiologi, biomekanik, kekuatan fizikal serta daya tahan. Antara ujian yang dilaksanakan termasuk counter movement jump, drop jump, lompatan mendata, lemparan hadapan dan belakang serta larian pecut dan jarak jauh bagi menentukan prestasi mengikut disiplin masing-masing. Turut dijalankan ialah analisis antropometri bagi menilai kesesuaian profil morfologi atlet untuk acara spesifik ke arah pembangunan atlet berprestasi tinggi. Seramai 25 jurulatih dan panel teknikal dibantu 12 pegawai teknologi sukan terlibat dalam penilaian dan perincian pelan pembangunan susulan. Sambutan Hari Belia Negara 2025 telah berlangsung penuh warna-warni dari 13 hingga 15 Jun di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis perasmian yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, turut diserikan dengan kehadiran ribuan belia dari seluruh pelusuk negara. Seperti tradisi tahunan, Majlis Sukan Negara tampil menceriakan suasana dengan kehadiran atlet-atlet negara di reruai MSN Port Fit Malaysia, memberi peluang para pengunjung beramah mesra, bergambar, mendapat inspirasi daripada wira sukan tanah air serta merebut hadiah istimewa daripada MSN menerusi segmen kuis pengetahuan sukan. Turut hadir sama ke majlis tersebut Encik Jeffrey Ngadirin, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara. Karnival Pencarian Bakat Sukan Para Zon Borneo yang berlangsung pada 12 dan 13 Jun di Kompleks Sukan Tawau memberi ruang kepada anak-anak istimewa menonjolkan potensi dalam bidang sukan. Karnival anjuran bersama Majlis Sukan Negara dan Majlis Sukan Negeri Sabah ini menghimpunkan 55 peserta dan 25 pengiring dari 13 sekolah pendidikan khas dan Persatuan Anak Istimewa Lahad Datu. Penyertaan meliputi 7 jenis sukan utama, membabitkan 5 peserta dengan kecacatan fizikal, 2 peserta berkeperluan penglihatan dan 48 peserta berkeperluan pembelajaran khas. Hasil daripada proses klasifikasi, 10 orang peserta dikenal pasti mempunyai potensi dan akan dipantau oleh jurulatih dan penggerak bagi pembangunan jangka panjang di peringkat negeri. Seramai 48 peserta dan 8 guru dari Sekolah Menengah Imtiaz Ulul Albab Melaka telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Majlis Sukan Negara pada 18 Jun.
Sesi lawatan ini memberi peluang kepada para pelajar untuk melihat sendiri persekitaran kerja serta peranan strategik MSN dalam membangunkan sukan berprestasi tinggi tanah air. Antara pengisian utama ialah lawatan sekitar kawasan fasiliti MSN dan pusat latihan atlet, diikuti sesi taklimat informatif yang disampaikan oleh Pegawai Cawangan Komunikasi Korporat MSN. Dalam taklimat tersebut, para pelajar diberi pendedahan berkaitan fungsi utama MSN termasuk hala tuju, struktur organisasi dan peranan dalam pembangunan atlet kebangsaan. Promosi makanan bertemakan Immunity Boosting Food telah diadakan pada 17 Jun di Kafeteria Atlet MSN Bukit Jalil dan juga di Kafeteria Atlet Kompleks Sukan MSN Nilai. Promosi ini bertujuan memberi pendedahan kepada para atlet mengenai kepentingan pemakanan yang kaya dengan antioksida, bahan anti keradangan, vitamin C serta nutrien-nutrien lain yang dapat membantu meningkatkan sistem imun badan. Antara menu istimewa yang disediakan sempena promosi ini ialah Rainbow Salad with Lemon Garlic Yogurt Sauce, Roasted Garlic Watercress Hummus, Golden Rosemary Mixed Nut dan Fermented Citrus Drink.